Persamaan hx² tambah 3hx tambah h tambah k sama dengan kosong. H tak sama dengan kosong mempunyai dua punca nyata yang sama. So, dua punca nyata yang sama. So, iaitu b² tolak 4ac sama dengan kosong. So, untuk yang ini, okey, persamaan ini, dia punya A ialah H, B ialah 3H, C ialah H tambah K. Okey. So, B² itu ialah 3H² tolak 4H, H tambah K sama dengan kosong. So, K dalam sebutan H iaitu K as a function of H. Okey, 9H² tolak 4H² tolak 4HK sama dengan kosong. So, 9H² tolak 4H² itu 5H² sama dengan 4HK. Okey. So, di sini kita dapat ini bahagi dengan H. Ataupun saya di sini K sama dengan 5H² per 4H. So, maka saya dapat K ialah K sama dengan 5 per 4H. Okey. Potong. Settle.